Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berita baik untuk rakyat Malaysia khususnya penerima bantuan kerajaan. Program Sumbangan Asas Rahmah atau lebih dikenali sebagai SARA 2026 kini diteruskan dengan kadar bantuan mengikut kategori penerima yang telah ditetapkan kerajaan. Ramai yang masih tertanya-tanya, betulkah bantuan SARA tahun 2026 ini boleh mencecah sehingga RM2,400 setahun? Siapa yang layak? Macam mana bantuan ini diberikan? Dan adakah perlu membuat permohonan baru? Dalam video ini saya akan kongsikan penjelasan terkini berdasarkan semakan pada portal rasmi kerajaan dan FAQ rasmi berkaitan bantuan SARA 2026. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscriber dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas info bantuan terkini yang sahih dan bermanfaat. Untuk yang belum tahu, SARA atau Sumbangan Asas Rahmah merupakan bantuan tambahan daripada kerajaan madani bagi membantu rakyat membeli barangan keperluan asas. Bantuan ini bukan diberikan secara tunai biasa ke akaun bank. Sebaliknya bantuan akan dimasukkan terus ke dalam MyCard penerima dan digunakan secara tanpa tunai atau cashless di kedai serta pasar raya yang terlibat. Maksudnya penerima hanya perlu menggunakan MyCard ketika membeli barang keperluan asas yang diluluskan kerajaan. Antara barang yang biasanya dibenarkan termasuk makanan asas, beras, minyak masak, telur, roti, minuman, barang kebersihan diri, ubat-ubatan asas dan beberapa lagi kategori keperluan harian. Berdasarkan semakan terkini pada portal rasmi kerajaan, bantuan SARA 2026 diteruskan untuk penerima STR yang layak dan turut melibatkan data ekasih bagi kategori tertentu. Apa yang menarik perhatian ramai ialah kadar bantuan yang diumumkan. Untuk kategori isi rumah yang tersenarai dalam ekasih, kadar bantuan adalah RM200 sebulan. Jika dikira untuk tempoh setahun, jumlahnya boleh mencapai RM2,400 setahun. Bagi isi rumah bukan ekasih pula, kadar bantuan ialah RM100 sebulan. Untuk kategori warga emas dalam ekasih, bantuan RM150 sebulan disediakan. Manakala warga emas bukan ekasih menerima RM50 sebulan. Bagi kategori bujang dalam ekasih pula, bantuan RM100 sebulan diberikan. Dan kategori bujang biasa menerima RM50 sebulan. Namun penting untuk difahami bahawa kelayakan bantuan bukan berdasarkan pendapatan semata-mata. Kelayakan adalah berdasarkan kelulusan STR 2026 dan status ekasih mengikut kategori yang ditetapkan kerajaan. Jadi tidak semua individu akan menerima kadar maksimum bantuan RM2,400 setahun. Satu lagi persoalan yang sering ditanya ialah, adakah perlu membuat permohonan baru? Berdasarkan maklumat rasmi semasa, kebanyakan penerima tidak perlu membuat permohonan baru sekiranya mereka sudah lulus STR dan mempunyai data lengkap dalam sistem kerajaan. Namun rakyat disarankan sentiasa mengemaskini maklumat STR masing-masing bagi mengelakkan masalah kelayakan. Bagi mereka yang benar-benar tergolong dalam kategori miskin atau miskin tega tetapi belum berada dalam sistem ekasih, anda juga digalakkan membuat semakan dengan pihak berkaitan. Ramai yang tidak sedar bahawa status ekasih boleh mempengaruhi kadar bantuan yang diterima. Selain itu, bantuan ini juga hanya boleh digunakan untuk pembelian barang yang diluluskan. Ia bukan wang tunai bebas yang boleh dikeluarkan di ATM. Tujuan utama bantuan ini adalah bagi memastikan bantuan kerajaan digunakan untuk keperluan asas rakyat dan keluarga. Dalam keadaan kos sara hidup yang masih tinggi sekarang, bantuan seperti ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban rakyat terutama golongan B40, warga emas dan individu berpendapatan rendah. Selain bantuan bulanan SARA ini, kerajaan juga telah mengumumkan inisiatif tambahan dikenali sebagai SARA Untuk Semua. Melalui inisiatif ini, bantuan RM100 secara one-off diberikan kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas mengikut syarat yang ditetapkan kerajaan. Untuk maklumat lebih tepat dan terkini, orang ramai disarankan membuat semakan melalui portal rasmi kerajaan kerana syarat dan pelaksanaan bantuan boleh berubah dari semasa ke semasa. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share kepada keluarga dan rakan-rakan supaya lebih ramai tahu tentang bantuan ini. Dan kalau anda mahu saya terus berkongsi info bantuan kerajaan yang terkini, tepat dan tidak mengelirukan, jangan lupa subscribe channel ini sekarang. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.